Dan Allah ni maha kaya sebab dia memiliki segala-gala. Lepas tu, Al-Hamid. Maha terpuji. Kenapa biasa Allah sebut kalau Al-Ghani, Al-Hamid? Kan banyak nama Allah kan? Biasalah. Kalau manusia ni, kalau kaya, apa sifat yang ada pada dia biasanya? Terpujilah. Tak manusia. Secara umum lah. Secara umum lah. Yang pemurah 2-3 orang je. Ha? Kaya je sombong. Faham tak? Biasa kalau kaya, sombong. Maha kaya dan maha sombong kan? Lagi maha kaya dan maha kedekut. Betul kan? Sebab tu orang susah nak masuk dekat dengan orang kaya. Sebab ada sifat tu. Maka Allah sebut terus, aku tak sama dengan manusia yang kaya tu. Aku maha kaya tapi aku maha terpuji. Aku bagi walaupun orang menentang aku. Walaupun orang kufur pada aku. Orang kaya, kalau orang menentang dia bagi tak? Yang tak menentang pun tak bagi. 10 kali minta kan? Bagi sekali. Padahal bukan musuh pun. Tapi Allah kaya, Allah bagi tak pada orang kafir? Allah bagi pada Qarun harta, Allah bagi pada Fir'aun kuasa. Allah bagi macam-macam pada Namrud, pada Abu Jahal kan? Sebab tu Allah terpuji. Kaya tapi tak bakhil. Kaya tapi tak sombong. Betul tak? Jadi sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Nak harta. Nak harta. Allah kata semua harta milik aku. Jadi kalau kamu nak betul nak harta, kamu kena buat apa? Sembah aku. Sembah akulah. Sebab harta yang kamu nak cari itu, aku pemiliknya. Kamu nak apa lagi? Kamu nak hidup tenang, nak hidup bahagia. Cari akulah. Sebab aku je boleh bagi tenang dan bahagia. Aku ni maha terpuji. Nampak tak? Semua yang manusia nak hanya ada pada Allah. Tapi dia tak cari Tuhan. Apa masalah manusia?